Assalamualaikum. Salam Jumaat semua. Selamat tengah hari. Apa khabar semuanya, ibu-ibu, isteri rumah tangga? Moga-moga sihatlah semuanya ya. Kita nak borak pasal apa hari ni ya? Saya nak borak sikit tentang cara didikkan anak orang tua dulu dengan sekarang. Masa zaman-zaman nenek kita, mak-mak kita dulu kan, dengan ibu-ibu muda sekarang ni. Masa dulu-dulu, mak-mak kita dululah, nenek-nenek kita, mendidik anak tu agak garang, tegas. Tak macam ibu-ibu muda sekarang agak berlembut ya, dengan anak. Zaman-zaman kita dulu, salah sikit je mak kita, siap kau. Mulut dengan tangan tu seiring sejalan lajunya. Apa yang tak kenanya, hanger, batang penyapu, tali pinggang, getah paip, semua. Tapi ada dia punya kebaikan dan keburukannya sebenarnya. Contohnya, anak-anak dulu, zaman ialah anak-anak tahun 70-an, 80-an, 90-an, masih merasalah lagi semua-semua tu. Tali pinggang, hanger tu bagai kan. Sekarang pun ada juga lah kot. Tapi tak ramai lah ibu bapa yang sekarang ni guna cara macam tu untuk didik anak. Betul tak? Anak-anak yang dulu-dulu dengan anak-anak sekarang, anak-anak dulu tu diorang lebih dah tahu cepat, dewasa. Diorang cepat tahu benda tu salah atau tidak, benda ni patut atau tidak. Agak cepat sikit lah berakal untuk bezakan baik buruk satu perkara tu. Tu anak-anak dulu. Walaupun didikan ibu bapa tu agak keras, tapi mereka cepat faham sebab diorang tahu benda yang diorang buat tu kalau salah, diorang kena. Jadi diorang takkan buat lagi. Itulah beza dia. Dulu mak kita kalau ada, kita ni anak perempuan, ada tetamu datang, dia batuk 2 kali je kita dah faham. Kau pergi buat air, pergi dapur buat air. Kalau adik-beradik tu bising, dia batuk sekali je, senyap semua. Semua akan keluar. Lepas tu kalau orang tu berborak, dia pandang kita, kau bergerak lah, pergi masuk dalam. Jangan dengar cakap orang tua. Kita dah faham dah kod-kod tu dulu. Mak-mak dulu dia pakai kod je, dia pandang kita, kau pergi masuk dalam bilik, jangan dengar cakap orang tua. Tu cara mak-mak dulu-dulu ya. Takut kita. Dan menjengil biji mata tu seram. Faham dah kita tu.
Anak-anak sekarang yang saya perhatikan, saya tak tahulah. Ada tu kadang-kadang ibu bapa zaman sekarang ni terlalu ikut teori kan. Ada yang doktor bagi dalam buku, anak kalau gini-gini, anak kalau gini tantrum, anak macam gini, macam ni nak atasi. Boleh, kita boleh ikut. Tapi jangan sepenuhnya. Ya? Macam kita ibu, kita ada naluri kita tau. Kita kenal. Kita lebih kenal anak kita macam mana. Sebab ibu lah paling banyak bersama-sama dengan anak. Jangan terlalu ikut teori. Nanti kalau anak menangis, menjerit-jerit, dia kata, oh anak saya ni tantrum, jerit-jerit. Dia sebenarnya macam ni. Kebiasaan. Saya tak ramai anak. Saya ada 2 orang anak. Tapi saya ramai adik. Dulu saya anak nombor 4. Masa saya anak dara, ada 5 bawah saya. Yang bongsu tu tak sempat lah saya jaga sebab saya dah kahwin kan adik saya tu. Tak sempat saya jagalah. Tapi yang 5 tu di bawah saya. Anak-anak ni dah ada satu habit tau. Dia kalau satu kali dia minta, kita tak, contoh dia minta mainan, dia minta apa-apalah, jajan, and then kita tak beli. Dia akan menangis, nak juga. Lepas tu, kalau mak-mak dulu, kau siap. Kau balik nanti kau siap. Tapi, kelebihannya, bila anak tu dah kena sekali, nanti dia pergi lagi dengan mak dia ke kedai ke mana. Dia dah ingat tau benda tu kat mindset dia. Oh, nanti kalau aku minta ni, habis mak aku kan, tangan dia kan, dia ada screwdriver, dia pusing habis. Ibu-ibu sekarang, anak menjerit-jerit, nak itu, nak ini. Tahu. Lepas tu dia buat bodoh je. Boleh. Saya pun tak setuju sebenarnya kalau kita didik anak terlalu main tangan, pakai hanger. Saya tak pernah pukul anak saya, maki-maki hamun anak saya menjerit-jerit, tidak. Sebab saya perhati. Dalam rumah memang kadang-kadang anak ni dia tak tunjuk. Luar rumah nanti. Lepas itu dia berontak nanti. Bila dia meningkat remaja, dia akan nampak dia berontak. Normal aja lah kalau anak. Lagi-lagi kalau anak lelaki. Dia punya nakal tu ekstra ya. Anak lelaki. Lepas tu yang kuat menangis pun anak lelaki juga. Ini lebih. Sebab itu, bila kita nak buat sesuatu yang membahayakan diri dia ataupun yang tidak sepatutnya, ibu-ibu jangan di dapur dijerit tau. Contoh nama anaknya tu Alung ke Ang apa. Jangan. Mak kata jangan. Anak tu takkan dengar. Pergi dulu dekat anak tu berjalan. Bila bercakap, pandang mata anak. Tak payah jerit-jerit, cakap je. Cakap je, kenapa kita larang dia buat macam tu? Apa sebab dan akibat? Setiap perbuatan ada akibat. Mak larang ada sebab. Saya dulu macam tu. Panjat-panjat. Kalau jatuh patah kaki, ingat tak sakit? Pegang benda-benda panas. Kalau kena melecuh, ingat tak sakit? Saya akan terang. Main barang elektrik. Kalau karen, mati. Saya akan terang. Saya akan beritahu anak. Kenapa saya larang? Lebih baik macam tu kita ajar anak. Sebab dan akibat. Kenapa kita larang? Lama-lama anak akan masuk ke hati. Kan dari mata turun ke hati. Dia bercakap dengan anak. Pandang mata dia, cakap baik-baik. Terangkan. Jangan sikit-sikit jerit-jerit bila anak buat tak dengar. Pang.
Maki sama anak. Jangan. Anak kan ada memori. Diorang ingat. Diorang ingat. Trauma pun dia juga nanti. Satu lagi, kadang-kadang kalau anak lelaki menangis, kita cakap, anak lelaki tak boleh menangis. Malu lah. Jangan cakap macam tu. Lelaki pun ada emosi juga. Anak lelaki, anak perempuan sama je. Cuma lebih kuat menangis tu, kita lah perempuan. Tapi kalau anak lelaki menangis pun, itu normal, namanya manusia. Saya kalau anak menangis dulu, saya tak marah dulu tau. Saya akan tenangkan dulu. Saya akan peluk, saya akan tanya, apa masalahnya? Contohnya kalau saya marah anak saya ni. Dia buat sesuatu benda yang membahayakan dia ataupun yang salah. Saya akan bercakap dengan dia. Saya tak pukul tau. Saya akan bercakap dengan anak saya. Dia menangis. Lepas dia menangis, saya suruh masuk bilik. Duduk sana 5 minit. Tenangkan dia fikiran. Cuba fikir apa salah dia. 5 minit kemudian dia akan datang. Dia akan cakap dengan saya, Mak, adik salah tadi adik buat macam ni. Dia akan tahu sebab manusia. Kan? Dia akan tahu salah dia. Nanti dia sendiri akan minta maaf dia. Lepas tu kita akan terang kenapa mak marah. Apa sebab mak marah. Mak marah sebab nanti kalau adik main benda ni, nanti adik terluka. Kalau adik terluka nanti sakit. Mak marah sebab mak sayang. Saya akan sekolah macam tu. Saya paling tak suka orang kalau marah anak, dia jerit-jerit, dia maki-maki anak tu. Janganlah. Tak sakit ke melahirkan tu. Tak boleh juga kita kasar, tak boleh juga kita terlalu berlembut. Dalam lembut, biar ada tegas. Dalam tegas, biar ada lembut. Anak kita kan faham lah. Kadang-kadang ada didikan yang mak-mak kita dulu, nenek-nenek kita dulu, yang boleh kita terapkan. Tapi tidaklah 100%. Okay? Boleh kita campur dengan cara yang sekarang ni. Macam bagi anak emosi tenang dulu. Macam tu je. Saya memang tak apa. Saya akan panggil dulu kalau dia menangis. Kalau anak saya menangis dulu. Kita marah dia menangis. Saya akan cakap pergi masuk bilik. Ambil masa 5 minit. Fikir. Apa salah dia? Kenapa saya marah? 5 minit kemudian nanti dia datang jumpa saya. Adik salah mak. Adik buat macam ni. Abang salah mak. Abang buat macam-macam. Macam tu. Alaman sebab saya ramai adik dulu. Ada part-part yang mana saya tengok mak saya didik. Kalau orang dulu dia tahu, kalau marah anak kadang-kadang seiring tangan dengan mulut. Tolonglah janganlah menjerit-jerit macam Tarzan dalam hutan. Anak takkan dengar. Panggil, terangkan apa salah dia. InsyaAllah anak-anak akan faham. Lagi-lagi anak lelaki kalau kita tegur sekali dia tak perlu memadai. Anak lelaki kalau kena tegur berkali-kali. Sama lah macam suami kita juga. Kadang-kadang kita cakap satu kali, mana dia ingat? Kena repeat sampai dah jenuh. Lelaki, mana dia nak ingat? Ini bukan apa, sekadar perkongsian. Kadang-kadang saya kesian tengok anak-anak kadang-kadang mak marah, maki-maki, menjerit. Jangan. Panggil anak tu, terangkan apa sebab kita larang, apa sebab kita marah. Lambat laun anak kita akan faham. Kita tak ibu. Itulah saya nak bebel hari ni. Nanti kita bebel lagi. Topik lain pula. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.